Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Bolehkah saya mentanyai soalan bagi Ustazah? Boleh. Apakah arti kemerdekaan bagi Ustazah? Okey. Erti kemerdekaan bagi Ustazah, kita hidup dalam keadaan aman, memiliki jiwa yang tenang, tanpa ada sebarang pergaduhan atau penindasan. Okey. Bagaimanakah Ustazah menunjukkan perasaan cinta kepada negara? Okey. Perasaan Ustazah menunjukkan rasa cinta Ustazah kepada negara. Ustazah membaca sejarah-sejarah zaman dahulu. Lepas tu Ustazah menyertai perarakan untuk menunjukkan tanda cintalah kepada negara. Apakah perasaan Ustazah apabila menyambut Hari Kemerdekaan pada tahun ini? Okey. Perasaan Ustazah rasa sangat seronok dan berbangga kerana apabila menyertai perarakan kita dapat melihat pelbagai kaum yang menyertai sekali. Kemudian Ustazah rasa bersyukur sebab kita hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum.